bawang putih, bawang merah, halia, kunyit, serbuk jintan, serbuk ketumbar. Bukan serbuk dah. Mana biji-biji tu lah. Ketumbar dengan apa? Lupa lagi lah mak nak sebut. Bubur apa ni? Lengkuas. Bubur cili. Kita tumis terus. Kita nak masak apa hari ni? Kita nak masak kari daging lagi. Yelah, kari daging belum habis. Ini masukkan irisan bawang. Mak tak tumis lah ya. Kita jebur je lah. Lepas tu masukkan kari sudu. Lebih kurang lah. Masak kari ni yang pekat-pekat gitu. Mak nak cecah dengan lempeng. Hari ni malah nak masak nasi. Mak nak buat lempeng, cecah dengan kari. Masukkan 1 kilo daging. Daging ni pun mak dah rebus kejap je. Kita buang darah dia. Lepas tu kita cuci balik. Kita buang dia punya kotor-kotor dia tu kan. Lepas tu kita masukkan balik. Kita masak terus dengan kari dia. Sampai dia lembut. Mak ingat nak buat rendang. Masalah kelapa pula tak ada. Kita dah buat ya. Masukkan garam, mak hajinya jangan lupa. Ini pun mak bubur daun kunyit juga ya. Tapi mak layang halus-halus. Tak berapa nampak. Serai juga jangan lupa. Dah mula nak pekat, dah mula nak lembut kan dagingnya. Masukkan air asam. Boleh juga kalau nak masukkan gula, boleh juga. Tapi mak ni tak minat dengan gula. Masukkan santan. Santan 1 pack kecil itu. Lebih kurang lah gitu. Okey lah ya. Dah masak, dah lembut, boleh matikan api. Lepas tu mak nak buat lempeng. Okey, Assalamualaikum.